Kita dah maklum antara perbuatan keji itu ialah perbuatan lelaki mencari lelaki, tetapi dia jadikan ia sebagai culture, budaya, ataupun dipanggil normalisasi. Mereka melakukan perbuatan keji itu secara terbuka. Dan masyarakat terima perbuatan itu secara openly. Bahkan mereka juga melakukan perbuatannya secara paksa. Jumpa lelaki, dia pergi, dia kejar lelaki itu, dia paksa, kemudian dia seronok lah. Dia seronok dengan perbuatan itu. Dan masyarakat anggap ia perkara biasa lah. Maknanya sudah melampau, sangat-sangat melampau. Perbuatan keji ni merupakan perbuatan